Nama aku Boy. Aku suka pergi kubur bapa aku. Bila aku balik JB, mesti aku pergi kubur bapa aku. Ada satu hari tu, aku tergerak hati nak beli air mawar dengan bunga tabu. Ngam-ngam kat kubur tu memang ada disediakan untuk beli air mawar dengan bunga tabu. So aku parking dulu kereta betul-betul dekat jalan menghala ke kubur bapa aku. Aku turun kereta, aku jalan kaki beli air mawar dan bunga tabu tu. Lepas aku beli, aku patah balik dekat kereta. So bila nak ke kubur bapa aku tu, ada satu jambatan kecil dengan kepala paip. Memang kalau jumpa jambatan dengan kepala paip tu, memang ngam-ngam jalan straight terus jumpa kubur bapa aku. Sebab kubur bapa aku ni dia tak ada batu yang hiasan-hiasan tu, tak ada. Dia cuma hanya ada batu-batu saja. Bila aku jalan, aku rasa dah sampai tahap memang dah patutnya aku berhenti dan akan jumpa kubur bapa aku, tapi aku tak jumpa. Dalam masa sama, aku jumpa kubur orang lain. Aku pun bacalah nama. Tapi yang peliknya kat situ, batu nisan tu batu nisan lelaki. Aku fikirkan tu batu nisan bapa aku, tapi bukan. Aku tengok nama dia tulis dalam Rumi. Bapa aku, batu nisan dia tulis dalam Jawi. Dan ada juga batu nisan kadang-kadang yang kita jumpa ada bahasa Jawi dan ada bahasa Rumi. Untuk batu nisan arwah ayah aku, dia tulis Jawi saja. Dekat situ masa tu ada suami isteri sedang ziarah. Tak tahulah kubur siapa. Aku tak tahulah ada perasan ke tak perasan, aku tak tahulah. Lepas aku tak jumpa nama bapa aku tu, aku pusing 360 darjah. Berkali-kali aku pusing kiri, aku pusing kanan. Tapi kaki aku still lagi dekat tempat yang memang aku rasa situlah kubur arwah bapa aku. Sampai satu tahap tu aku rasa macam bingung, macam mana aku boleh tak jumpa kubur tu. Sampai satu masa tu aku sambil bercakap, sambil berpusing, sambil mencari, sambil membaca, aku cakap, kenapa aku tak jumpa Memang aku tak jumpa langsung kubur bapa aku. Sebab yang menjadikan tanda dekat kubur arwah bapa aku ni, betul-betul tepi kubur arwah bapa aku tu ada disediakan tempat duduk batu. Siapa-siapa ziarah boleh duduk. Batu tu pun aku tak jumpa. Batu tu satu je, memang khas untuk duduk. Ngam-ngam tengah-tengah kubur arwah bapa aku. Batu tu pun aku cari tak jumpa. Senang cakap lah, jangan kata kubur arwah bapa aku, batu yang untuk duduk tu pun aku tak jumpa. Aku pusing berkali-kali tak jumpa. Sampai aku rasa macam, ya Allah, kenapa aku tak jumpa? Jadi sebelah kanan aku tu, aku nampak ada 2 batu yang disediakan untuk duduk di sebelah kubur siapa pun aku tak tahu. Aku cuba duduk dan pandang ke arah yang aku berdiri tadi tu. Aku duduk, aku baca Al-Fatihah 2-3 kali. Dalam hati aku mohon pemudahkan urusan aku untuk ziarah kubur arwah bapa aku. Lepas aku baca sambil-sambil mata aku melilau cari. Walaupun aku tengah baca Al-Fatihah sambil melihat kubur arwah bapa aku still tak jumpa. Lepas aku baca Al-Fatihah 2 atau 3 kali tu, aku cuba berdiri. Bila aku berdiri, aku cuba melangkah dalam 2-3 langkah ke hadapan tempat yang aku berdiri tadi. Aku cuba pandang kiri, aku cuba pandang kanan. Aku still lagi tak jumpa. Aku baca lagi Al-Fatihah. Aku berdiri macam mana yang aku berdiri tadi, yang last sebelum aku duduk tu. Aku pandang ke bawah.
Dan batu nisan tu adalah batu nisan seorang lelaki. Dan aku baca nama dekat batu nisan tu. Tulisan Jawi. Tak ada tulisan Rumi. Bermaksud itu adalah nama arwah bapa aku. Bila aku jumpa kubur arwah bapa aku tu, dalam mataku, astagfirullahalazim, macam mana aku boleh tak nampak kubur ni, sedangkan kubur ni betul-betul dekat depan aku. Sedangkan tadi aku berapa lama berdiri dekat tempat yang sama, aku tak jumpa. Batu yang aku kata yang disediakan untuk duduk di kubur arwah bapa aku tu ada dekat kaki sebelah kiri aku. Bila aku dah jumpa kubur arwah bapa aku duduklah di batu yang disediakan. Aku bersihkan kubur arwah bapa aku. Ada rumput-rumput sikit tu, ada rumput-rumput kering, aku buang. Aku tarik mana rumput-rumput yang suka menjala ni, aku buang. Bacakan doa untuk arwah bapa aku. Bila aku pandang ke kanan, tempat yang aku duduk baca Al-Fatihah beberapa kali tu, aku terpandang satu kerusi plastik berwarna coklat betul-betul sebelah bapa aku. Kalau korang nak tahu, kerusi plastik yang berwarna coklat tu, masa aku berjalan dan berdiri, aku nampak kerusi tu. Tapi kenapa aku tak jumpa kubur arwah bapa aku? Berkali-kali aku ulang alik, aku pusing 360 darjah. Dah berapa lama aku berdiri kat situ, dah berapa banyak kali aku pusing kat situ. Kerusi tu aku memang nampak, kerusi warna coklat, kerusi plastik warna coklat dekat tepi kubur arwah bapa aku. Tapi aku tak jumpa kubur arwah bapa aku. Kenapa? Selepas aku jumpa kubur arwah bapa aku nampak lagi kerusi tu kat situ. Sedangkan aku nampak dari awal lagi kerusi tu. Tapi kenapa aku tak nampak kubur arwah bapa aku? Orang kata, kalau kita tidak terpanggil untuk ziarah kubur, begitulah kejadiannya. Kesahihannya, aku tak pasti. Tapi itulah yang aku diberitahu.